Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Pada anda yang telah tonton video dalam channel saya ini tentang informasi, tips dan juga tutorial yang berguna kepada anda semua. Kalau anda dah tonton, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ini untuk info yang terbaru. So, untuk tips kali ini adalah tentang cara macam mana kita nak beli tiket flight AirAsia dengan harga yang murah, yang mana AirAsia sendiri tak nak korang tahu trik ni. So, jom kita tengok. Yang pertama adalah korang kena tempah tiket tu lebih awal, iaitu 3 ke 9 bulan sebelum berlepas. Lagi dekat dengan tarikh korang nak terbang tu, lagi mahal harga tiket. So, beli lebih awal dan rancang tarikh anda. Yang kedua, guna mode incognito ataupun clear cookies. Apabila korang belik-belik tiket dalam web ataupun apps AirAsia, mereka ada satu sistem yang boleh detect korang suka tengok tarikh yang korang nak terbang tu. Jadi mereka detect dan mereka dapat kesan, oh korang berminat dengan tarikh ni, jadi diorang akan naikkan tiket tu sebab diorang dah nampak korang punya jejak. So korang jangan view macam biasa, korang guna incognito ataupun bila dah view tu korang kena clear cookies supaya hilangkan jejak. Diorang tak tahu korang nak pergi nak beli tarikh yang korang nak guna tu. Dan seterusnya korang kena pantau promosi AirAsia. Korang boleh tengok dekat seperti website dia ataupun page AirAsia. Korang akan dapat informasi yang terkini tentang dia orang punya big sale ataupun free seats. Free seats ni maksudnya dia tempat duduk percuma, dan big sale ni dia akan turunkan harga lah. Okey, yang seterusnya adalah korang kena tempah tiket tanpa ada add-on. Add-on ni maksudnya korang kena tambah macam makanan, korang kena beli seat. Tak payahlah beli seat kalau korang jalan sorang-sorang tu, korang tak payah beli seat pun tak apa, sebab dia orang akan letakkan korang dekat tempat duduk yang random. Jadi tak payah beli seat, dan juga kalau bagasi tak payah tambah dulu, boleh tambah kemudian. Yang seterusnya korang guna aplikasi AirAsia Move, sebab kadang-kadang kalau kita guna app dia lebih murah berbanding kalau kita beli dekat website. Yang seterusnya korang pun asingkan tempahan pergi dan balik. Kadang-kadang pergi tu murah sikit, kita beli asing, waktu balik tu murah sikit. Kalau kita beli sekaligus pergi dan balik, maksudnya return flight, kadang-kadang harga dia agak tinggi sedikit. So korang nak pergi beli asing, balik tu beli tiket yang asing. Yang seterusnya adalah trik yang biasa saya buat. Okay, kalau kita nak travel, elakkan daripada membeli tiket pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Beli tiket pada hari Isnin, untuk hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sebab tiket pada hari ini, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu agak murah sedikit berbanding hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad memang mahal sebab AirAsia tahu orang suka travel hari Minggu. So tiket tu akan jadi mahal sedikit. So belilah tiket rancang perjalanan anda pada hari Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. Okey, itulah dia tadi sedikit tips tentang cara untuk kita membeli tiket dengan harga yang murah. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.